Ni toner pad Okaya. Ni serius sangat-sangat untung kalau hampa beli. Sebab apa? Dalamnya ada 60 pad. Yang dalamnya ada 60 pad. Lepas tu RM29. Ada 60 pad, tahan lama. Pori-pori terbuka, jerawat, kulit kusam, jeragat, kulit jenis apa berpasiat kasak ke apa skin hampa. Ni lah hampa punya kena pakai hari-hari untuk sental hampa punya muka. Kasih keluar lah semua-semua tu. Kasih cepat-cepat kecil jerawat, kasih cepat-cepat skin hampa tu melembabkan. Dia akan lembabkan dia punya kulit. Lepas tu akan efek glowing juga skin kita. Lepas tu sejuk je. Jadi untuk repair skin hampa lah. Okey, ni dia, ni toner pad. Okey, Kak In daripada awal hari tu Kak In pakai hari-hari tau, tapi tak habis lagi tau. Nampak tak? Nak habis dah lah ni. Nak habis dah lah tu. Nampak? Tapi still banyak juga lah. Banyak weh. Puas hati gila kalau mau beli. Okey, dia macam ni. Dalam dia memang ada ayak gitu yang. Dalam dia memang ada ayak itu weh. Okey, ambil dia. Dia ada spatula dia lah Kak In pakai tangan je. Okey ni. Dia belah kasar yang belah lembut. Kak In akan sental pakai belah kasar dulu yang. Kak In akan sental Kak In punya muka. Kak In pakai belah kasar dulu macam tu. Sental dulu. Okey. Okey, sental. Kalau hampa rasa kulit hampa apa kasar ke apa kan, hampa pakailah dia. Pakai dah hari-hari pun tak, no problem. Okey. Sental skin tu sana. Macam tu. Bubur. Nampak tak? Kita rasa macam kulit kita dah bersih tau. Rupanya ada lagi saki-baki dah. Saki-baki tu nampak ada lagi. Okay, ni dia. Lepas tu bahagian yang lembut ni, jadikan dia toner.